Okay guys, selamat datang di channel Marifki. So hari ni aku akan main game Roblox Inside Elevator. Maksudnya kita akan main elevator tapi dekat dalam hantu Jadi tengoklah mulut dia guys, besar guys. Tapi sebelum langsung saja kita mulai. Tapi sebelum tu dekat sini korang boleh beli barang contohnya aku nak beli torch. Alamak, aku enggak bisa beli. Alamak. Okay guys, sebelum aku membeli, kita harus main game ni dulu guys. Okay, jom kita masuk ke dalam ni. Oh. Okay, jadi buka. Wah, semua jadi laju apa ni? Ni. Cakap apa? Banyak. Okay. Wah, ada baju bag. Baik. Nek. Aduh. Ya. Yes. Tak kena buka. Okay. Apa ni guys? Ni sekolah ni guys. Okay. Oh, dari sekitar tadi. Nyo. What? Shopping. Okay, aku pada kawasan ni. Ini kawasan Freddy weh. Mati Freddy, mana Freddy? Mana kau? Tunjukkan dirimu. Dan saya tu Freddy. Guys. Itu aku baru mati. Okay, jadi aku dah you survive 3 follow je. Okay, jadi aku nak pakai ni guys. Obor. Ya, aku bisa nampak cahaya Okay, sekarang kita dah cukup. Kita boleh beli kat bawah ni. Okay, tapi ni bukan Robux ni. Okay, tak apa. Ayo, kita main guys. Kita sambung main guys. Tak apa, grade 3 pun tak apa. Okay, jadi kita dah sambung ke pemain yang
Eh, mana rumah? Dia manuk je. Rumahnya aku kenal. Apa ni? Aku bisa dekat ni. Okey, tak, aku tutup lampu dulu, guys. Sekarang kita dah cari apa ni? Hantu tu mana? Okey, katanya ada hantu. Mana hantunya? Aku ajar dia sikit. Wow, nyawa aku kena itu hantu dia. Hantu satu darab satu tak tahu lagi. Alamak, sampai kita tu perangkap ni. Kabur guys. Ada tangan sampai kena makan dengan hantu tu. Aduh, apa benda ni? Oh my god, ada kabus budak guys. Mana hantunya? Ini hantu. Wah, aku dibunuh lagi. No. Aduh, bukan main senang game tu, tapi tak apa. Mak. Aku baru nak beli ubur tu. Ubur. Aku kena pakai mod kelajuan. Okey. Aku laju ni, kom. Ni mesti aku menang benda ni. Okey. Okey, sekarang mana kalah aku dari awal ya. Kena kalah juga barang-barang ni. Tapi terus atas dulu kan. Yang kuat ni. Cold-hearted girl. Apa ni? Siapa tu? Okay. Ini kawasan macam aku mati tu. Inilah kawasan yang aku mati tu guys. Aku akan survive di sini guys. Kejap, kau muka aku punya. Alamak, aku muka guys. Okay, badan aku macam ni. Aku baru tukar avatar tadi. Aduh, nanti aku tukar avatar balik guys. Alamak, aku dah nampak dah nombor dia 101100. Kamu pula aku tak nampak. Okay. Tadi aku baru nampak penjahat ni. Alamak. Oh. Aku lari ke. Okay. Apa guys? Ini orang. Buka masuk ke dalam elevator. Okay. Ramai itu hantu tadi tu guys. Sekarang
It's Okay, cek rumah dulu deh. Rumah kosong ni, kosong tak tahu saya. so I am. Sorry guys, sorry guys. How are you on top of the roof? Tapi ni. I got up. Wah, apa ni? Ya, mana? Ni. Okey tu. Ya. Oh my god, ni kita pergi sini. Okay. Oh, I. Banger. Want to eat? I don't want pizza. What if I want pizza? I don't want pizza. pulang. So I am. Last. Bro, everyone salah. died. Aduh, apa benda dah semua orang. We all died. Ya, harap lah. Okay lah guys. Aku rasa nak tamatkan video ni sini je lah guys. Okay guys, aku tak boleh sampai ke stage 10 guys. Okay. Tapi tak apa guys, yang paling penting aku dah cuba yang terbaik. Tapi okay, aku rasa kita sampai saja untuk hari ni ya guys. Video ni, tapi sebelum aku menamatkan video ni, jangan lupa korang like dan subscribe dan jangan lupa tekan loceng. Jadi kita akan cuba video akan datang. Bye bye semua.